Saya yakin Perdana Menteri berani juga jawab soalan yang dikemukakan, bukan tanya kepada saya. Kerana soalan ini boleh dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa yang samalah. Dalam menyokong rang undang-undang ini juga ingin melontarkan beberapa soalan. Kerana saya telah dengar dengan tekun tadi fasal-fasal yang telah dibaca oleh Timbalan Menteri ketika membentangkan rang undang-undang ini, terutamanya fasal nombor 3 yang membincangkan tentang transaksi-transaksi yang dibuat bagi maksud peribadi, keluarga atau rumah tangga, di mana transaksi-transaksi sebegini tidak boleh dikuatkuasakan. Pada masa yang sama, saya ingin memohon penjelasan. Kita lihat bahawa kerajaan bersungguh-sungguh dalam langkah-langkah yang diambil untuk membantras jenayah, terutamanya yang melibatkan rasuah. Merentas sempadan. Soalan saya dalam kita membincangkan perkara itu, bolehkah agensi-agensi kerajaan atau jabatan-jabatan kerajaan, umpamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri, menggunakan rang undang-undang ini untuk menuntut kembali apa-apa wang yang tidak dibayar kepada SPRM atau Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kita dengar pembongkaran yang dibuat berkenaan dengan pemimpin-pemimpin negara kita, anak-anak mereka yang mempunyai akaun-akaun peribadi di luar negara, di Cayman Islands, dalam pendedahan yang dibuat dalam Panorama Papers, anak-anak bekas Perdana Menteri, anak-anak Perdana Menteri yang lama, Perdana Menteri yang baru. Kalau didapati bahawa mereka ini telah engkar, gagal membayar apa-apa cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, bolehkah peruntukan dalam undang-undang ini digunakan bagi tujuan memulakan tindakan-tindakan untuk mengembalikan wang yang ada di luar negara itu ke negara kita? Ini adalah persoalan yang ingin saya tanya. Kita lihat bahawa kesungguhan kerajaan sekarang untuk membantras jenayah, membantras rasuah bukan saja melibatkan syarikat, tetapi individu ini seringkali diperlekehkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuklah pihak-pihak di sebelah sana. Tetapi pada masa sama, undang-undang yang digubal, Kota Baru ada di sini satu ketika dahulu beliau menjadi Menteri Perundangan juga dalam kerajaan. Tetapi tidak terfikir beliau untuk menggubal undang-undang ini yang akan melindungi rakyat Malaysia. Tetapi pada masa sekarang kita lihat bahawa reformasi yang dibuat oleh kerajaan seperti bukan saja menyatakan hasrat untuk menghadkan tempoh pelantikan ataupun perjawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal, memisahkan kuasa peguam dan Timbalan Pendakwa Raya dan Peguam Negara. Di samping itu, undang-undang seperti ini juga telah digubal dan dibentangkan dan dibahaskan secara terbuka di Dewan Yang Mulia ini bagi kita menentukan bahawa individu di dalam negara dan juga syarikat-syarikat di luar diberi keyakinan untuk berurusan dengan individu-individu dan syarikat-syarikat di sini. Isu kita mengkompromi kedaulatan negara seperti yang dibangkitkan oleh salah seorang yang berhormat di sebelah sana. Boleh. Terima kasih. Sahabat saya. Terima kasih betul. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Aljun tadi bahawa persetujuan untuk 2 penggal Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri itu satu cadangan baik disokong oleh Jutong. Setuju tak Jutong bahawa Perdana Menteri juga memegang jawatan Menteri Keuangan? Apa pandangan Jutong? Itu adalah soalan yang baik yang ditanya oleh sahabat saya. Saya yakin kalau boleh berani kemukakan soalan ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada di Dewan Yang Mulia ini, supaya Yang Amat Berhormat, saya yakin Perdana Menteri berani juga jawab soalan yang dikemukakan, bukan tanya kepada saya. Kerana soalan ini boleh dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada masa yang samalah, saya ingin tanya kembali tentang tuduhan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir terhadap Yang Berhormat Pagoh, mengatakan bahawa Pagoh ingin menjadi Perdana Menteri semata-mata kerana ingin menyelamatkan diri beliau daripada kesalahan yang dituduh di mahkamah, dan kerana Yang Berhormat Pagoh juga terlibat dalam mencuri duit Parti Bersatu. Boleh Yang Berhormat jawab tentang tuduhan itu? Boleh. Itu sebenarnya atas Pagoh lah. Tapi maknanya tak kait dengan B ni, apa yang dibincangkan oleh Jutong tu. Terima kasih. Tak, ini Yang Berhormat, saya tanya, Yang Berhormat, saya kalau berani tanya, berani dengar jawapan lah. Kalau tuduhan itu tak benar, kalau Tun Dr. Mahathir tidak bercakap benar, soalan saya, kenapa sehingga hari ini Pagoh tak berani saman Tun Dr. Mahathir?
Kenapa tak berani? Soalan saya. Kalau Pagoh tak curi duit, kalau Pagoh tak beria-ia nak tebuk atap sekali lagi nak jadi Perdana Menteri sebab nak menyelamatkan diri sendiri, kenapa sehingga hari ini Pagoh ataupun mana-mana ahli parlimen bersatu? Lepaskanlah, bergaduh sama-sama sendiri, tak berani saman Tun Dr. Mahathir. Kenapa? Yang pertama, yang pertama lagi daripada tajuk. Yang kedua, soalan saya tadi belum dijawab. Terima kasih. Yang Muhammad, saya dah kata, kalau berani kemukakan soalan ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sanggup datang ke parlimen tiap-tiap hari Selasa dan hari Khamis. Kenapa lari? Jangan lari, jangan keluar. Kalau berani kemukakan soalan, Perdana Menteri saya yakin boleh jawab. Jadi kembali kepada subjek, Tan Sri Speaker. Saya tak ubah masalah dengan ahli-ahli parlimen bersatu, dah lah cukup bergaduh sama-sama sendiri. Kita kembali ke Dewan. Ya, kita kembali ke Dewan. Kita menumpukan perhatian untuk membangunkan negara. Kerana kerajaan kita adalah kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Kita sanggup membentangkan rang undang-undang seperti ini kerana kita yakin bahawa rang undang-undang seperti ini akan memberi keyakinan bukan saja kepada syarikat-syarikat di dalam negeri tetapi syarikat-syarikat di luar negara untuk datang melabur di sini, kerana kalau berlaku sebarang perselisihan di antara syarikat-syarikat, perkara-perkara itu dapat diselesaikan dan mereka juga diberi kejaminan, keyakinan bahawa apa-apa duit yang mereka laburkan di negara ini akan sentiasa dilindungi oleh undang-undang negara kita. Bukan macam pihak-pihak tertentu lah, Tan Sri Speaker. Sampai sekarang dah bergaduh, tak datang ke parlimen, dihadapkan ke parti disiplin dan sebagainya, bergaduh sama sendiri, negeri Perlis pun bergaduh. Jadi saya tak membuang masa, cuma saya ingin tekan bahawa Besut. Boleh sikit? Silakan. Okey. Berkenaan dengan tuduhan jelutong kepada Kota Baru kejap tadi, masa dia menteri dulu, tak bentangkan. Baru sekejap tadi menteri bukan ada bagi sebab? Ada bagi sebab kenapa tak dibentangkan selepas perjanjian ditandatangani 2019? Jelutong tak dengar, jelutong tak ada tadi. Menteri kena jawab. Apa sebab dia 2019 tak dibentang? Baru sekarang baru bentang. Jadi tuduhan dia tu tuduhan jahat lah. Sangkaan jahat kepada ni. Ya. Tak Menteri apalah, akan jawab selepas Ipoh. Ipoh Timur berucap sekali lagi. Ya, terima kasih. Ya. Kalau ambil point tu ya. Terima kasih Besut. Saya masa tu Besut bukan jadi ahli parlimen. Saya ahli parlimen ketika itu. Ketika itu Besut bukan jadi ahli parlimen. Saya jadi ahli parlimen. Tak ada kaitan lah. Saya kata apa yang awak ucapkan tadi, menteri dah jawab. Kamu tak ada dalam dewan kejap tadi. Ayah. Okey, Jelutong. Besut. Tolong landing. Ya, Besut. Besut bekas hakim bila merujuk kepada ahli parlimen tak boleh gunakan istilah awak dan kamu. Saya ajar. Dengar. Okey, jelutong tak ada dalam dewan tadi ya. Okey, bagus. Jelutong tak ada dalam dewan. Okey. Jadi saya dah landing, Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, saya kata memang niat saya betul. Ketika itu Yang Berhormat Kota Baru menjadi Menteri Perundangan. Tetapi undang-undang ini tidak dibentangkan. Kerana ketika itu parlimen pun tak bersidang. Tan Sri Speaker pun merupakan seorang ahli parlimen Sungai Petani. Sampai kita dihalang untuk masuk ke parlimen. Jadi ketika itu mereka tak ada niat lah memang untuk menjaga rakyat. Kita ada niat untuk menjaga rakyat. Jadi dengan alasan itu saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Tan Sri Speaker, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Ipoh Timur.